kepadamu, kerana diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan berjuang. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Jasni yang telah memberikan satu taklimat tadi tentang keberkesanan pejabat daerah SPU dalam menjalankan tugas yang diamanahkan bukan sahaja oleh kerajaan negeri tetapi juga oleh rakyat. Dan kita boleh lihat bahawa memang ada banyak kemajuan, khususnya dalam kutipan tunggakan cukai tanah. Ini adalah satu kayu pengukur prestasi yang amat penting, kerana yang pertama ini menunjukkan keberkesanan dan juga efisiensi pihak SPU, dan yang kedua tentulah kita sangat perlukan ini sumber kewangan ini untuk menjalankan program-program sosial. Dan saya rasa satu lagi perkara yang lebih penting ialah kenaikan pembayaran cukai tanah dan juga pengurangan tunggakan sedikit sebanyak menunjukkan bertambahnya keyakinan rakyat kepada kerajaan negeri. Kerana biasanya rakyat lebih rela membayar tunggakan bila mereka yakin bahawa bayaran yang dibuat telah pun digunakan untuk tujuan yang baik. So di sini saya rasa memang ini satu perkara yang kita lihat sebagai satu kemajuan yang memberangsangkan, dan tentulah kita ada harapan yang tinggi kepada SPU kerana selama ini SPU dipimpin oleh pegawai-pegawai yang menunjukkan prestasi yang baik, sehingga dua daripada Dato' SUK datangnya atau berasalnya daripada SPU, pernah bertugas sebagai pegawai daerah SPU, mula dengan Dato' Farizan dan juga disusuli dengan Dato' Mukhtar. So itulah sebab kita hendak lihat dari segi prestasi dapat terus dinaikkan. Saya rasa di kawasan pedalaman macam dekat SPU, beberapa perkara yang sangat penting bagi masyarakat tempatan adalah berkisar dalam lingkungan perkara-perkara berkaitan dengan longkang, iaitu atau peparitan, masalah banjir, jalan, kerana akses ke kawasan pedalaman yang berhubung ke pekan adalah penting. Biasanya kalau jalan itu berlubang-lubang atau berkopek-kopek, itu selalu menjadi isu utama. Ketiga ialah tentu tanah. Isu-isu berkaitan tanah adalah sesuatu yang amat penting di kawasan pedalaman. Dan tentu yang terakhir lagi ialah masalah-masalah sosial berkaitan dengan belia-belia. So saya rasa penumpuan yang kita buat di kawasan-kawasan pedalaman mungkin berlainan sikit di kawasan pekan. Dan isu-isu berkaitan dengan banjir, akses jalan dan juga tanah amalan penting. Dan saya percaya kepada daerah pun tahu tentang isu seperti ini dan telah menanganinya. Saya rasa bukan saja Tuan Haji Jasni, tapi sebelumnya di mana kita lihat tidak ada masalah-masalah yang direndahkan oleh pihak tertentu lah. Dan saya rasa itu ada sesuatu yang kita harap harus diteruskan, dan juga kita pun harapkan boleh lihat kerjasama yang lebih rapat di kalangan agensi-agensi. Sungguh pun telah bertambah baik, tapi saya rasa masih belum capai tahap yang kita harapkan. Di antara pejabat daerah, antara MPSP dan juga JPS dan JKR, dan pun kerana ini kawasan pertanian, Jabatan Pertanian. Dan ini saya rasa adalah agensi utama bersama dengan agensi lain yang kita harus mantapkan kerjasama, mantapkan kolaborasi supaya kita dapat bergerak secara sepasukan. Dan ini sangat penting. Dari segi efisiensi, dari segi keberkesanan, kerajaan negeri tidak akan berkompromi, kerana efisiensi adalah segala-galanya. Kita tidak mahu ia dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Semua pun mungkin akan menjelaskan satu dua orang, tapi secara holistik, secara keseluruhannya, efisiensi yang dicapai adalah lebih baik daripada menangani atau cuma melayan satu dua orang. Kerana akhirnya rakyat akan lihat
rakyat secara keseluruhan akan lihat manfaat dan faedah yang diperoleh. Itulah sebabnya bila kita sebut tentang CAT, CAT, kita letakkan C yang paling depan. C itu apa? Cekap. Dan itulah saya rasa sesuatu yang selalu ditegaskan oleh kerajaan negeri. Seperti yang saya sebut tadi, bila kita cakap tentang kecekapan, ini bergantung pada 3 faktor utama. 1 ialah sistem, 2 sikap kerja, 3 semangat berpasukan. Yang pertama ialah sistem. Kalau sistem kita tak betul, macam mana kita berusaha, macam mana kita kerja, boleh kerja 24 jam pun tak berhasil dan berguna langsung. Sistem itu mesti betul. So itu sebab kita mesti ada rangka rancangan untuk memastikan sistem itu yang paling baik. Yang kedua, sikap kerja. Kalau kita punya sistem paling baik di dunia tapi sikap kerja mengambil mungkin acuh tak acuh macam ini, tak jalan juga. Tak jalan juga. So sikap kerja mesti betul juga. Yang ketiga ialah sikap ataupun semangat berpasukan. Itu penting. Seorang tak boleh lakukan segala-galanya. Saya selalu cuba berikan satu perbandingan dengan main bola sepak. Kalau anda Maradona, apa gunanya kalau anda seorang main bola berlawan dengan 11 orang? Siapa akan menang? Semua pun anda Maradona, tapi lawan dengan 11 orang, Maradona pun kalah. Betul tak? So itulah yang kita nak tegaskan. Semangat berpasukan mesti dihayati dan menjadi intipati kepada semua. Dan tentulah selain daripada keberkesanan pentadbiran, kita pun mahu ada hubungan dengan pihak-pihak JKKK, pihak-pihak pegawai penyeras. Dan sini saya rasa, saya harap bahawa pegawai penyeras boleh mempertingkatkan prestasi mereka. Ini saya cakap secara terus terang. Kerana saya tak mahu lihat bila kita ada mesyuarat tindakan daerah. Saya nak sebut di sini dan saya sebut di depan semua, mana-mana yang hantar wakil tidak akan dilayan, tak akan dibenarkan masuk pun. Pegawai penyeras dilantik oleh kerajaan negeri sebagai pegawai, dan anda mesti hadir. Kalau tak hadir, ini akan masuk dalam rekod dan akan diperhatikan oleh Jabatan Ketua Menteri. So di sini saya ingin memberitahu kepada DO, pegawai penyeras mesti datang sendiri. Tak ada ruang untuk hantar wakil. Adun boleh hantar wakil, tapi wakil tak berhak berucap, kecuali Exco. Itu lain cerita. Kerana Exco ada tugas untuk dijalankan. Wakil Exco boleh berucap, tetapi wakil Adun boleh datang tapi tak berhak berucap. Kerana kita nak galakkan semua stakeholder hadir bersama. Dan ini janganlah salahkan DO, janganlah salahkan Dato' Farizan atau Dato' Mukhtar. Kalau ini dikuat-kuasaan, kalau nak salahkan, salahkan saya. Salahkan saya. Kerana ini penting. Mesyuarat ini diadakan untuk anda semua. Kalau anda semua rasa ini tak cukup penting untuk datang, macam mana kita nak selesaikan masalah? Dan saya tak mahu pegawai-pegawai kerajaan selalu dipersalahkan. Tentu mungkin ada masalah. Saya tahu kerana kita baru 4 tahun. Ada setengah pegawai mungkin dia sudah biasa 50 tahun dengan cara lama. Kita memberikan masa untuk sesuaikan diri. Tapi kalau betul-betul mereka tak sesuaikan diri, pasti tindakan akan diambil. Tapi saya percaya semua pegawai pentadbiran, semua anggota pentadbiran mahu jalankan tugas mengikut perintah am yang betul. Dan kita pun rasa mereka akan taat kepada kerajaan yang memerintah sekarang kerana mendapat mandat rakyat dan juga membayar gaji kepada mereka. Tapi kita harap bila kita jalankan tugas, kita pun sebagai pegawai penyeras atau JKKK pun mesti itu tunaikan atau penuhi amanah yang telah pun diberikan. So di sini saya hanya harap bahawa kalau kita boleh mantapkan apa yang saya sebut tadi, sistem sudah ada yang telah digariskan oleh DO dulu sampai sekarang Tuan Haji Yasni. Etika kerja, sikap kerja itu penting. Dan juga
semangat berpasukan. Kita mesti bergerak bersama. Saya tahu ini makan masa. Kalau kita nak bekerja sebagai semangat berpasukan, bukan 1-2 tahun boleh buat, kadang-kadang lebih lama. Tapi kalau kita terus berusaha, saya percaya rakyat akan lihat perbezaannya. Dan memang ketara di Pulau Pinang, rakyat dapat lihat perbezaan. Bukan sahaja Pulau Pinang lebih bersih, bukan sahaja ia lebih hijau, bukan sahaja ia lebih selamat, tapi yang penting rakyat boleh rasa sekarang lebih maju. Malah ada ramai sekarang yang berpusu-pusu datang ke Pulau Pinang untuk bercuti. Betul tak? Bukan sahaja di pulau, di seberang saya mendengar penuh sesak. Mengapa? Kerana mereka nak lihat, mereka dengar sudah ada banyak perubahan dekat Pulau Pinang. Mereka nak lihat dengan mata sendiri. Dan saya rasa kita cuba memberikan imej yang positif, yang baik, supaya mereka tahu bahawa di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat, kita memang boleh buat dan boleh bertadbir lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu yang penting. Dan ini hanya boleh dilakukan dengan usaha dan juga kerjasama daripada semua pihak. Bukan saja daripada pegawai pentadbiran saja, termasuk juga pegawai penyeras dan pengerusi setiausaha dan ADJKK. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada saya rasa JKKK lah yang telah menanggung beban ini, kerja untuk menghampiri dengan rakyat. Sekalipun ini bukan kawasan kita, tapi kita masih memberikan perkhidmatan. Wang bantuan yang sebaik untuk warga emas, ibu tunggal, anak emas yang akan datang, semua kita bagi juga tanpa sebarang diskriminasi. Sekalipun ini bukan kawasan PR, kita tetap bagi juga. Dan saya percaya rakyat menghargainya. Bila saya turun padang dan bagi wang bantuan, kita boleh lihat rakyat memang menghargai dia. Dan kita harus berusaha. Kalau diredai oleh Tuhan, kita menang. Tapi kalau Tuhan rasa belum sampai masa, kita harus sabar dan tunggu. Tapi tak bermakna kita tak buat kerja. Ini kerja kita mesti lakukan. So dengan kenyataan terakhir ini, saya ucapkan terima kasih kepada DO yang telah sambut dengan begitu meriah. Dan kita harap bahawa ini akan memberikan suntikan semangat kepada semua untuk menjalankan kerja dengan lebih profesional. Sekian, terima kasih. Kita semua akan kita tetap ada power. Tiga penaga.